Assalamualaikum dan hai. Saya Nurbaitin Nasrin daripada kelas 3 Al-Nafis. Dan tajuk yang bakal saya bentangkan pada hari ini ialah bab 2 aplikasi teknologi di bahagian reka bentuk aquaponik, iaitu kelebihan reka bentuk aquaponik. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Baik, terdapat 3 jenis reka bentuk sistem aquaponik yang akan saya bincangkan, iaitu sistem raft, sistem ebb and flow dan sistem NFT ataupun sistem nutrient film teknik. Saya akan membincangkan kelebihan dan kelemahan bagi ketiga-tiga reka bentuk sistem aquaponik ini. Baik, kita mulakan dengan sistem raft. Sistem raft juga dikenali sebagai sistem terapung. Kelebihan bagi sistem ini ialah tanaman tumbuh dengan lebih cepat berbanding dengan sistem lain. Akar tanaman juga boleh terus menyerap nutrien organik secara terus. Dan produktiviti bagi sistem ini lebih tinggi daripada sistem-sistem lain dan digunakan secara meluas dalam projek aquaponik komersial. Kelemahannya pula, akar terdedah kepada serangan bakteria. Ini kerana akar tanaman yang terendam di dalam air adalah sesuai untuk perkembangan bakteria patogenik yang menyebabkan reput akar, iaitu akar mudah reput. Dan yang kedua, akar dimakan oleh ikan. Okey, sistem kedua pula, sistem ebb and flow atau sistem pasang surut. Kelebihan bagi sistem ini ialah media penanaman bertindak sebagai biofilter atau dikenali sebagai biopelapis. Biji benih pula seperti biji benih nursery boleh ditanam terus pada media penanaman. Dan ia menggunakan media penanaman seperti batu kerikil, hydroton atau media penanaman yang sesuai. Tetapi kelemahannya pula, ia memerlukan tenaga elektrik secara berterusan. Ini untuk menghidupkan pam dan mengairi media tanaman. Kedua, penekanan dalam menyelenggara loceng sifon. Kerja penyelenggaraan diperlukan terutamanya kepada loceng sifon untuk mengelakkan air melimpah, air di dalam kolam berkurangan dan ikan mati. Dan yang ketiga, akhir sekali, sistem NFT, sistem nutrient film teknik. Kelebihan bagi sistem ini ialah ia memerlukan air yang sedikit untuk mengairi tanaman dan pam yang digunakan agak kecil. Ia juga tidak memerlukan timer dan media tanaman. Produktiviti bagi sistem NFT tidak setinggi sistem raft, tetapi cukup untuk memberikan hasil. Dan kelemahannya pula, ia memerlukan penapis tambahan kerana media penanaman tidak mampu menapis. Dan kita tidak boleh menyemai biji benih secara terus. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.